Dah okey sikit dah. Dah keluar sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal kafirun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu ala hadha an-nabiyyil karim wa imamil muttaqin wa qaidid du'akil mujahidin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana waj'alna minal mukhlisin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin, amma ba'd. Yang dihormati lagi dikasihi al-fadil tuan pengerusi kita, seluruh ahli jawatan kuasa surau yang seraikan tuan-tuan perempuan muslimin muslimat, mudah-mudahan kita diberikan keberkatan dan juga segala kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah sekali lagi pada pagi ini kita diberi kesihatan yang baik dan juga kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita menyambung kembali modul kita. Slot yang pertama kita mulakan dengan kitab fiqh terlebih dahulu, kitab fiqh ibadat. Kemudian yang kedua seperti biasa nota asas tauhid. Kitab fiqh kita akan habiskan tajuk perkara sunat di dalam sembahyang. Kita akan habiskan hari ini. Kita akan sambung perkara sunat. Kalau dalam kitab saya ni muka surat 62, perkara sunat yang ke-13 iaitu meletakkan dua tapak tangan di atas kedua paha. Kita akan sambung kat situ, meletakkan dua tapak tangan di atas kedua paha ketika duduk membaca tasyahud awal. Kita akan bincang kedudukan ketika kita membaca tasyahud awal. Duduk muka surat 30. Okey, muka surat 30 kita akan bincang perkara sunat, perkara-perkara sunat. Jadi seperti biasa kita selalu sebut di dalam sistem sembahyang seorang diri ataupun sembahyang Jumaat ataupun sembahyang Jumaat, tiga sistem sembahyang utama itu dia ada komponen wajib dan juga komponen sunat. Wajib itu ranking pertama yang paling tinggi nilai pahala, dan yang keduanya ranking sunat. Pahala ranking kedua lebih rendah. Walaupun pahala sunat itu lebih rendah, tetapi nilai pahala sunat dalam sembahyang sangat tinggi berbanding di luar sembahyang. Itu sebagai motivasi kita supaya kita ambil tahu, kita belajar ambil tahu perkara sunat dan kita cuba praktis. Kenapa? Kerana sunat di dalam sembahyang ini, walaupun asal makna sunat ni buat ditawarkan pahala, kita tinggalkan tidak ada apa-apa kesan. Maksudnya tak berdosa, tak makruh. Cuma ada situasi yang makruh. Ada situasi yang makruh. Walaupun begitu, pahala di dalam sembahyang dipanggil pahala sunat di dalam sembahyang tinggi nilai berbanding di luar sembahyang. Sama ada sunat itu perbuatan ataupun sunat itu ucapan. Contoh selalu kita sebut, kita baca zikir di luar sembahyang, subhanallah walhamdulillah wallahu akbar, pahala sunat ya. Tetapi kita baca zikir di dalam sembahyang sangat tinggi nilai berbanding di luar sembahyang. Kita baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdih 3 kali. Tidak boleh disamakan dengan 33 kali selepas salat. Itu pahala. Pahala dia tak sama. Lepas tu Imam Ghazali sebut dalam kitabnya pahala ucapan yang paling tinggi nilai kalau dalam sembahyang, ucapan sunat.
ucapan sunat yang paling tinggi nilai dalam sembahyang ialah surah paling tinggi, barulah nombor 2, nombor 3 lain. Itu surah walaupun pendek je, baca kita qabliyah, sembahyang ba'diyah, baca qul huwallahu ahad dalam sembahyang, tak sama dengan di luar sembahyang. Tu. Kalau ucapan wajib, ucapan dia ada wajib, dia ada sunat. Yang tadi sunat paling tinggi surah, ucapan wajib paling tinggi Fatihah. Tu Fatihah paling tinggi. Yang kita bincang 5 ucapan wajib. Takbir Allahu Akbar wajib, Fatihah wajib, tahiyat akhir wajib, salam wajib, dan juga selawat selepas tahiyat akhir wajib. 5 wajib itu ranking pertama, nilai tinggi ialah Fatihah, barulah turun tahiyat dan sebagainya. Baik, hari ini kita nak habiskan perbuatan dan juga bawah tu ucapan. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, perkara sunat yang ke-13, meletakkan 2 tapak tangan. Kita nak bincang cara dan package sunat. Dia ada beberapa package sunat ketika kita duduk membaca tasyahud awal ataupun tasyahud akhir. Antara perkara sunat ketika kita duduk membaca tasyahud awal ataupun tasyahud akhir, meletakkan 2 tapak tangan di atas kedua paha ketika duduk membaca tasyahud awal dan tasyahud akhir. Okey, satunya kita letak 2 tapak tangan di atas kedua paha, tu maklum. Yang kedua, disamakan sunat yang asin ni, kita panggil package sunat lain. Disamakan hujung jari dengan kepala lututnya, semata-mata letak di atas paha kita itu dapat pahala. Yang kedua, pahala yang kedua, dia kata menyamakan hujung jari dengan kepala lutut, sama paras. Sama ni maksudnya sama paras, jangan terlebih, jangan terkurang. Kalau kurang ni dia duduk jauh daripada kepala lutut, kalau terlebih ni dia pegang kepala lutut. Tu terlebih. Ni kepala lutut dia buat macam ni, tu terlebih. Jadi kena sama paras ni, sama paras. Itu yang kedua. Yang ketiga, jari-jari tangan kiri dibiarkan lurus. Yang ketiganya, jari ini, tangan kiri ini lurus, jangan bengkok kiri kanan lah, lurus jari tangan kiri. Dan jari-jari tangan kanan digenggam, kecuali jari telunjuk diluruskan dan diangkat ketika menyebut illallah. Tu makruh digerak-gerakkan telunjuk itu. Baik, dia ada 4 package sunat. Pertama, letak, semata-mata letak. Yang kedua, samakan paras, samakan paras. Yang ketiga, sunat hulurkan. Ni jangan bengkok kiri kanan, jangan bengkok kiri kanan, hulurkan. Yang keempat yang tidak disebut dalam kitab kita, iaitu ni jari ni renggankan sedikit. Ini ada khilaf lah. Ada kata rapat, ada kata renggan. Tapi muktamad renggankan sedikit, jangan rapat macam ni. Rapat macam ni ketika kita sujud je. Ketika sujud, sunat rapat macam ni, rapat, jangan buka. Tapi ketika kita lain daripada sujud, ketika kita letak atas 2 kepala lutut, ketika rokok, buka sedikit. Ketika tahiyat awal dan tahiyat akhir, buka sedikit. Itu 4. Dan dia kata yang kelimanya, jari tangan kanan itu genggam. Macam biasalah, jari tangan kanan genggam dan jari telunjuk itu keluarkan. Dia ada beberapa teknik. Kita nak keluar ni, dempekkan sini boleh, bawah ni pun boleh. Buatlah macam mana pun. Biasa kita buat macam ni lah. Baik. Melainkan dia kata illallah.
Illallah tu angkat. Itu sunat yang kelima. Yang kelimanya, sunat mengangkat jari telunjuk ketika menyebut illallah. Apabila kita sebut illallah, naik asyhadu an la ilaha illallah tu, ketika menyebut asyhadu an la ilaha illallah, jari naik sedikit, bukan tegak. Ya, jangan tegak. Naik sedikit, kemudian hujung jari bengkok hadap ke arah kiblat. Bukan maknanya jari telunjuk, kalau kita tegak macam tu, duduk macam tu, dia akan tunjuk ke arah langit. Dia angkat, kemudian ni kiblat. Ni angkat macam tu je. Jadi jari kita tetap dia menhala ke arah kiblat. Kan kita tunduk macam ni ke bawah, angkat sedikit je, macam tu. Lepas tu condongkan. Angkat macam tu, condongkan. Sebab apa nak kena condong? Supaya ni jari kita menghadap kiblat. Sampai bila? Sampai salam. Jangan turun balik. Ada orang dia faham illallah, kamu dia turun balik. Tak, illallah sampai salam. Tu. Dan sampai salam kedua. Sampai salam kedua. Baik, apa lagi sunat? Sunat yang terakhirnya, ketika kita illallah, mata kita mula memandang ke jari telunjuk. Jari telunjuk kita. Jangan tengok di paha, jangan tengok di jari telunjuk orang. Tak, jari telunjuk kita. Tak kepala kailuk dengan orang. Kadang-kadang sebab apa nak tengok orang? Orang sebelah kita duk panggil, buat macam ni. Ya, dia dalam sembahyang, mata kita sunat tengok 3 tempat. 3 tempat di dalam sembahyang. Lain daripada 3 ini makruh. Tapi ingat, dia ada situasi 3 ni. Pertama, ketika mula berdiri, takbir Allahu Akbar. Sebelum Allahu Akbar, mata kita sunat tengok di sekitar tempat sujud. Skop dia lebih luas sedikit. Ada rahsia dia. Kenapa sunat tengok sekitar tempat sujud? Supaya kalau ada najis, kita tahu sekejap lagi kita nak sujud. Mulabar, lain. Mulabar Allahu Akbar, mata kita fokus tempat sujud. Mana dahi yang kita nak letak sekejap lagi, tu mana tempat sujud. Dahi yang kita nak letak, mata hanya fokus tempat dahi yang kita nak letak. Kecilkan fokus. Jangan angkat sedikit, jangan kiri, jangan kanan. Kalau dia angkat sedikit fokus dia akan nampak sampai orang depan. Nampak tumit orang depan. Naik, angkat sikit lagi, nampak kain orang depan. Ya. Dia hilang khusyuk. Sebab itu rahsia kenapa sunat fokus di tempat sujud. Rahsia dia supaya mudah untuk kita khusyuk. Ya, mudah untuk khusyuk. Dia hati kita tak kacau. Kalau kita buka sedikit aja fokus kita, nampak tumit orang depan. Kalau orang duduk soh depan, nampak kain tu imam, nampak jubah tu imam. Naik sikit lagi, nampak serban tu imam. Kecilkan fokus. Satu. Yang kedua, sampai bila? Sampailah dia rokok. Rokok je situasi sunat yang kedua lain. Rokok tempat sujud dia ialah di bawah dada dia. Bukan tempat dahi nak letak, bukan. Ya, bawah dada. Kalau dia sunat, kalau dia tengok tempat dahi nak letak, menyebabkan kepala dia akan berdonggak. Tak perlu donggak. Itu yang kita bincang 90 darjah dulu. Supaya dahi dia tu tak cantik, sama je. Kalau tengok depan, dahi dia akan donggak sedikit. Tak perlu tengok depan, tengok bawah dada. Itu tempat yang kedua. Jadi selain daripada 2 tempat ni, tengok tempat sujud. Kita tahiyat tengok tempat sujud, tahiyat awal tengok tempat sujud, tahiyat akhir tengok tempat sujud. Kita duduk Rabbighfirli, tengok tempat sujud. Dan juga ketika kita sujud pun jangan tutup mata. Buka mata, sunat buka mata walaupun kita sujud.
Sujud kan, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Biasanya sujud tutup, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Nak tengok apa dia kata? Tak nampak. Walaupun tak nampak, sunat buka mata. Itu dua situasi. Dan yang ketiganya, illallah. Situasi ketiga, sunat tengok jari. Bila ketika mula membaca illallah sampai salam. Asalnya tahiyat akhir ataupun tahiyat awal kita tengok tempat sujud, illallah saja mata kita terus arah berpindah kepada jari kita sampai akhir. Selain daripada tiga ni makruh. Tak kisah tengok di mana. Tengok depan makruh, tengok atas makruh, tengok kiri makruh, tengok jad makruh, tengok apa lagi? Semua makruh. Tengok jad makruh, tengok lampu makruh, tengok orang depan makruh, jelin orang kiri makruh, jelin orang kanan makruh. Tu semua makruh. Apa maksud makruh? Larangan makruh, larangan yang tidak dicatat dosa tapi tidak ada pahala. Tu maksud makruh ni, tidak ada pahala. Dia tengok atas tak ada pahala, tengok kiri tak ada pahala, tengok kanan tak ada pahala, tengok jam tak ada pahala. Yang ada pahala tengok bawah. Tu maksud sunat tengok bawah. Selagi mana dia tengok, selagi tu dia rekodkan pahala sunat, sunat, sunat. Sunat memandang. Mudah saja kalau kita tahu untuk dapat jana pahala di dalam sembahyang. Yang penting kita tahu, buat. Tu. Dan jangan kurangkan pahala. Sebab tu ada dalam kitab kita ni tak banyak perkara makruh dalam sembahyang, nak elakkan daripada hilang pahala. Tu. Baik. Ya. Bila saf dia rapat sangat. Okey. Bila dia dah masuk akhir, dia dah tak boleh duduk macam sis macam ni. Dia dah macam penduk. Tangan ni selalu dia betul. Tangan dia terpaksa pegang di kepala lutut, takut jatuh. Takut jatuh. Okey, apa hukum situasi begitu? Hukum situasi Ian muslimin lah banyaknya, muslimat kita tak tahulah. Ada juga. Sama juga. Dia terpaksa nak duduk tahiyat akhir. Kan tahiyat akhir ni dia macam lori pecah tayar tu. Dia sengit macam tu. Apabila dia sengit, ni. Apa dia panggil, bahu ni terpaksa berada di bahu orang lain. Dan dia pula nak kontrol, takut terbalik. Ni, pegang kuat. Ya, takut jatuh. Kalau tidak tergolek tadi. Golek tak makin dah. Okey, situasi tersebut hukum dia, kalau pegang tadi hukum dia adalah makruh. Makruh tu. Dia sebab apa? Sebab yang sunatnya diletak di atas ni kepala lutut. Tiba-tiba dia pegang macam tu. Sebab apa dia pegang? Takut tergolek, takut jatuh. Kan dia duduk macam ni kan. Terpaksalah belah kanan dia tu dia pegang mencakar ni, kuat pegang belah kanan. Duduk macam ni. Kalau dia terlepas je, golek atas kawan. Sepatutnya kalau dia tak mampu, dia boleh duduk di dalam keadaan tahiyat awal. Tak makruh. Asal kalau dia mampu, makruh tahiyat akhir duduk macam tahiyat awal. Jangan. Kalau mampu jangan buat, sebab makruh. Apa maksud makruh? Tak dapat pahala duduk tahiyat akhir. Cara tahiyat akhir tu, kita jatuhkan punggung sebelah kiri tu. Jatuhkan punggung. Tapi dia tak mampu, dia cuba nak buat juga. Apabila cuba nak buat juga, dia ada dua benda. Pertama, dia melakukan makruh ketika mana memegang kepala lutut tu. Yang keduanya, dia mengganggu orang. Ingat, dia mengganggu orang. Sebab apa? Bau dia berada di atas bau orang. Orang lain pula nak kena tolong pikul bau dia ni. Berat orang lain tu. Orang lain hilang khusyuk. Kalau hilang khusyuk orang lain, hukum dia haram. Mengganggu orang ada dua hukum. Pertama makruh, yang kedua haram. Tu ganggu orang dalam salat ada dua hukum, dua kesalahan. Salah tetap salah, cuma salah ringan nama dia makruh, salah yang berat sikit haram. Kalau kawan tu hilang khusyuk duk tanggung dia ni, tak boleh.
bila tak bicara hari ni kan, dia setengah orang tu dia tegak macam ni. Okey, macam mana kita nak fokus kerja ni? Adakah sama ada yang macam ni atau yang macam ni? Okey, ada orang dia macam tu, tegak aja. Tu. Itu pandangan mazhab lain. Antara Imam Malik, Imam Hanafi, ya? Masalah Melayu ni celup ni. Melayu celup mazhab lain. Melayu ni sepatutnya Syafi'i lah, sebab kita Nusantara kan. Kita Malaysia ni Syafi'i. Boleh kalau nak mazhab lain, tapi belajar betul-betul lah. Ni tak. Kadang-kadang mengaku Syafi'i, tapi dia punya amalan dia tu rojak. Dia boleh nak rojak, tapi satu-satu sembahyang, satu-satu ibadah komplit. Dia tak boleh rojak. Selesai sembahyang Syafi'i. Amalan lain pula, contoh dia nak buat cara mazhab lain boleh. Ataupun Zuhur Syafi'i, Asar Hanafi, boleh. Dia gilih. Maghrib Malik. Kalau dia pandai lah. Kita tak pandai. Kita Syafi'i je. Tu pun tak habis lagi mengaji Syafi'i. Syafi'i, dia illallah, dia turun macam tu. Ada orang, dia tegak, satu. Yang kedua, dia turun balik, naik. Illallah, asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Naik balik. Itu mazhab lain. Di mazhab lain ni, mazhab Hanafi dia pusing, mazhab Imam Malik setiap kali menyebut Allah, maka illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, turun balik. Itu Imam Malik. Kalau pusing macam tu Hanafi. Kalau naik turun balik macam tu itu Syafi'i. Ni Syafi'i macam ni. Tu. Syafi'i bahaya lagi. Syafi'i pun tak, Malik pun tak, Hanafi pun tak. Lepas tu dia lah. Ikut suka aku dia tu. Mazhab sendiri. Baik, habis. Jadi kita tak perlu ikut orang. Kadang-kadang dia ikut. Dia suka kita ni dia suka tengok orang dan dia copy paste. Dia nak copy paste boleh, tetapi dia kena belajar copy paste daripada guru. Dia kena belajar. Ilmu syarak ni dia kena ambil daripada guru. Begitugah Nabi syariat tunjuk ataupun Allah Ta'ala tunjuk model. Sebenarnya kata ulama, tak tunjuk pun tak apa. Nabi tahu. Allah ilhamkan kepada Nabi. Nabi fasih baca Al-Quran. Nabi boleh rokok cara cantik, Allah ilhamkan. Tetapi tak nak rokok pun Jibril, Allah hantar Jibril tunjuk bagaimana cara rokok. Nabi tengok, Nabi buat, Jibril tengok. Iktidal, Jibril tunjuk, Nabi buat, Jibril tengok. Begitulah tayar awal, tayar akhir. Jibril menyerupai sahabat Nabi. Karena Jibril ni rupa dia lain. Jadi oleh kerana dia nak tunjuk model solat ni, kata ulama, Jibril menyerupai seorang sahabat Nabi yang tampan. Saya tak ingat nama dia. Setiap kali dia nak ajar praktikal sembahyang, dia akan menyerupai sahabat Nabi ni untuk tunjuk kepada Nabi cara duduk tayar awal, cara duduk tayar akhir, cara qiyam, cara rokok, cara iktidal, dan cara ucapan. Nabi dengar bagaimana Jibril baca, kemudian Nabi ikut. Begitulah Al-Quran 30 juzuk sampai Nabi mati. Tasmi' terakhir sebelum Nabi mati. Setiap tahun Jibril turun tasmi' Quran dengan Nabi, khatam. Itu kata para ulama, Allah nak tunjukkan model pembelajaran di dalam Islam mesti diambil daripada guru. Nama dia talaqi. Atau panggil talaqi. Laqa yulaqi. Talaqi ni apa? Maksud kita menerima daripada guru. Guru memberi, kita menerima. Lahir istilah laqa yulaqi talaqi. Talaqi ni guru memberi, kita menerima. Guru tunjuk, kita tengok. Kita buat, guru tengok. Itu konsep pembelajaran di dalam agama kita. Tak boleh tengok orang. Tengok orang, 4 orang, 4 variasi. Itu macam-macam kita solat tu. Baik, seterusnya dah settle 4 package sunat ketika kita duduk antara 2 sujud. Baik, yang ini mudah saja ucapan pula. Nombor 14 ucapan.
Dan sunat membaca doa selepas habis daripada tasyahud akhir. Doa selepas tasyahud akhir ni maknanya selepas kita membaca selawat Ibrahimiyah. Dia tasyahud akhir ada 4 ayat. Selepas tasyahud akhir, selawat selepas tasyahud akhir lain. Selepas tasyahud akhir itu selawat Ibrahimiyah lain. Selesai selawat Ibrahimiyah, barulah sunat kita baca ni doa ni. Bagi orang ingatlah, tak ingat tak apalah. Tasyahud akhir itu 5 ayat saja. At-tahiyyatul mubarakatus salawatu tayyibatu lillah. Ayat pertama. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Ayat ketiga. Assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin. Ayat keempat. Asyhadu an la ilaha illallah. Ayat keempat. Ayat kelima. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Abilah tayak awal dan tayak akhir sama. Diri dia 5 ayat. Settle tayak awal dan tayak akhir sama. Apa yang wajib selepas tayak akhir? Selawat wajib. Allahumma salli ala Muhammad. Ataupun tambah Sayyidina, boleh tambahlah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Habis. Itu wajib tu. Selesailah yang wajib. Kemudian sunat Ibrahimiyah. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Habis. Sunat tambah yang ni. Allahumma ghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma a'lamtu wa ma asraftu wa ma a'lamtu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni. Ulang balik. Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lamtu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni. Antal muqaddim wa antal muakhir, la ilaha illa anta. Habis satu. Yang kedua, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min fitnatil mahyati wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Habis. 2. Yang ketiga, kalau kita tak ingat 3 ni, kita baca yang ketiga boleh. Ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Habis. Jadi 3 ni. Contohlah 3 ni panjang. Kita tak ingat 3 ni, kita pilih satu saja. Satu tu sama ada kita nak pilih Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar. Itu pun boleh dah, cukup dah. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar. Boleh, pendek je. Kalau nak panjang, habislah. Wa min fitnatil mahyati wal mamat. Contoh yang ni pun kita tak ingat. Yang ketiga. Ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Habis. 3 tu. Boleh pilih mana-mana. Kalau semaya seorang diri, kita boleh baca 3-3. Tetapi kalau kita makmum atau imam, tak boleh 3. Melainkan imam baca panjang jugalah. Kita kalau makmum kadar sempat saja. Contohlah kita baca Allahumma ghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma a'lamtu wa ma asraftu anta. Imam pun assalamualaikum. Kita jangan sambung. Terus je bagi salam. Jangan sambung. Kadar sempat saja. Tu. Kita biasanya kita baca yang akhir. Sebab apa? Sebab yang akhir tu pendek. Ya muqallibal qulub. Boleh baca tu. Maknanya kalau 3 ni kita baca satu pun dapat pahala besar dan hilang makruh. Ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Tu. Minta Allah Ta'ala tetap iman kita dan tetap kita ni di atas melakukan ketaatan sampai mati. Tu.
Sebab kita tak tahu final kita. Allah nilai ni di hujung usia kita. Kadang-kadang di awal hidup kita bagus, tapi di akhir kita Allah uji dengan macam-macam. Tu kita nak minta Allah kekalkan kita sampai kita mati. Kekalkan di atas iman dan kekalkan di atas ketaatan. Maksudnya mati di dalam ketaatan. Sebab itu ulama kata apa? Ulama kata kalaulah kita nak tebus kesalahan kita banyak, kekurangan kita banyak, kurang banyak kita melakukan ibadat, maka dia kata jalan yang paling mudah kita ialah selain pada selawat, selain pada banyak selawat, jalan mudah kita ialah hujung usia kita. Kalau boleh bukan hujung usia lah, di awal, di muda lagi, tapi di muda kita tak sempat, hujung usia kita pastikan kita mati sebagai profession penuntut ilmu. Kerana penuntut ilmu ni sangat besar pahala dia. Dia boleh cover pahala penuntut ilmu tu, dia boleh cover kecacatan ataupun kelemahan, ataupun dia panggil apa? Dia panggil kekurangan ibadat-ibadat kita yang lain. Tu besar. Sebab itu cara ulama ajar macam mana? Kita niat aku ni akan menuntut ilmu ni. Tak kisah ilmu mana pun. Kalau boleh ilmu asah tu lah, dia pahala besar lagi. Ilmu fiqah pahala besar, ilmu akidah pahala besar, ilmu tasawuf pahala besar. Besar tiga ni besar berbanding dengan tadabbur, besar tiga lagi berbanding dengan tafsir, besar tiga lagi. Sebab tiga ni panggil ilmu asah yang menjadi rukun, rukun agama. Nak terbentuk agama ini tiga ni. Agama terbentuk dengan akidah, terbentuk dengan Islam, fiqh dan tasawuf ihsan. Tak cukup tiga, tak sempurna agama, tempan agama. Maka agama yang paling besar nilai dia ialah asah tiga ni. Barulah kita tambah dengan tafsir, tambah dengan tadabbur, tambah dengan ilmu-ilmu lain. Tapi jangan tinggal tiga ni, kerana nilai besar. Maka kita niat macam mana? Aku akan belajar sampai mati. Bukan sampai khatam. Sampai khatam tak belajar. Sampai mati. Sama ada kita khatam dulu ataupun kita khatam dulu. Tak kisah. Kita tak khatam, kita mati dulu, tak apa. Orang duk belajar atas dunia tu, kita pun dapat passive income. Kenapa ulama kata? Ulama bincang dalam kitab Ta'lim Ta'lim. Sekiranya satu-satu ilmu yang kita belajar, satu-satu kitab yang kita belajar, kita niat aku belajar sampai mati, selagi Allah tak matikan aku akan pergi majlis ilmu. Kalau Allah tak uji dengan musibah-musibah lain, aku akan sampai majlis ilmu. Maka Allah uji musibah tak dapat sampai, Allah dapat pahala kita. Kenapa? Kalaulah tak ada sebaran musibah ke atas kita, kita pasti sampai. Sama ada musibah tu urusan dunia atau musibah yang terbesar mati. Dua-dua ni panggil musibah. Mati dipanggil musibah terbesar. Ujian-ujian kerja-kerja kita tak dapat dielak, dipanggil musibah juga. Maka dua-dua ini, sama ada Allah uji musibah dunia, kita tak dapat sampai, pahala sampai. Ataupun Allah uji musibah terbesar mati, tetap pahala ada. Setiap ulama sebut, setiap kali majlis ilmu yang kita tak hadir kerana kita dah mati, akan diberikan pahala. Tu setakat khatam lah, khatam habis lah. Habis. Yang ke-15, kita habiskan 16 lagi, kita habiskan. Yang ke-15, duduk iftirash. Ni yang pengurusi kita tanya tadi. Macam mana duduk iftirash dengan duduk tayar awal? Duduk iftirash dengan istirahat. Iftirash, tawarruk. Duduk iftirash dengan tawarruk. Duduk iftirash. Tu. Bila iftirah ni? Pada tasyahud awal dan pada duduk antara dua sujud. Ini dia nak bila ni sunat duduk iftirah ni. Mana tempat duduk iftirah ni? Kalau kita tak buat duduk macam ni, makruh. Sunat kedudukan duduk ni sunat. Duduk yang macam kita buat tu lah. Pertama dia kata tasyahud awal. Duduk cara iftirah tu tasyahud awal. Yang kedua duduk antara dua sujud. Tu. Yang ketiga dan duduk istirahah. Duduk sekejap istirahah, jangan duduk lama. Duduk lama qaul ada pandangan mengatakan batal.
Dia ada khilaf kalau duduk lama. Dan duduk tawarruk pada tasyahud akhir. Habis. Jadi duduk iftirahnya 3 tempat. 3 tempat disebut dalam kitab kita ni, iaitu tayak awal, dan duduk antara 2 sujud, dan duduk istirahah. Dan dia ada lagi yang tak sebut dalam kitab kita ni. Kitab kita ni disebut 3. Kalau dalam kitab lain dia sebut apa lagi yang keempat? Yang keempatnya lah duduk bagi makmun masbuk. Duduk bagi makmun yang masbuk. Makmun masbuk, dia tak boleh duduk dalam tayak akhir. Duduk dalam tayak awal. Makmun masbuk diikut tu iman tayak akhir, maka dia pun duduk dalam tayak awal. Kalau makmun masbuk, ada beberapa perkara sunat dan wajib. Dia pergi takbir, imam sedang membaca tayak akhir. Imam sedang membaca tayak akhir. Apa benda wajib dia buat, apa benda sunat dia buat? Dia pergi takbir Allahu Akbar, bar saja. Wajib segera, jangan langsung delay. Bar je, segera duduk. Duduk itu wajib. Jangan dia baca a'udzubillah la bismillah, tak, terus duduk. Sebab iman sekarang sedang baca tayak. Duduk terus. Baik, duduk tu pula dia kata wajib duduk. Macam mana cara sunat duduk? Tu sunat duduk dalam bentuk iftirah tahiyat awal. Jangan ikut iman tayyat akhir, makruh. Kalau dia ikut bentuk iman tayyat akhir, makruh. Ada orang dia tak tahu, dia iman, dia ikut je tu iman. Tu iman duduk tayyat akhir, dia pun pergi sengit juga. Banyak berlaku kan? Sengit juga dia pun, tiru. Tu orang panggil tiru tu imam. Makruh, tak dapat pahala duduk meniru tu imam itu, kerana dituntut dia duduk tahiyat awal. Seperti tahiyat awal lah, nama dia iftirash. Itu cara duduk dia. Yang kedua apa? Yang kedua sunat dia membaca tahiyah akhir. Sunat, bukan wajib. Kan tu imam dia baca tahiyat akhir. Tetapi ingat, di sini bahaya ni kalau tak tahu. Bahaya, sangat bahaya kalau tak tahu. Baca tahiyat akhir kadar mana sunat, bukan wajib. Sunat kadar kadar mana? Kadar sebelum iman bagi salam. Ingat, iman bagi salam sahaja segera dia kena bangkit. Ni bahaya, sangat bahaya sini. Kalau orang tak tahu hukum, dia cuba habiskan tahiyat akhir dia. Wa asyhadu an la ilaha illallah. Imam bagi salam, assalamualaikum warahmatullah. Dia pun sambung, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Barulah naik. Bahaya. Apa bahaya dia? Membatalkan sembahyang. Bila mula batal? Apabila selepas imam bagi salam, assalamualaikum, kum je imam, warahmatullah tuna, kum je imam, dia masih lagi membaca tahiyat akhir. Kadar mana yang dibenarkan oleh syarak? Kadar subhanallah je. Jangan lebih daripada kadar subhanallah 3 saat. Kalau 3 saat dia mengambil masa untuk baca tahiyat akhir, sedangkan tak wajib dan tak sunat, batal. Dia naik, dia tak tahu dia batal. Naik, dia bacalah tahiyat akhir, bacalah Fatihah. Rokok dia, iktidal, komplit 4 rakaat. Sedangkan batal sembahyang tadi, kena ulang balik, nak ulang apa dia pun tak tahu. Itulah pentingnya ilmu asas. Kalau tak tahu ilmu asas, tak ulang tak ulang. Tak akan ulang sembahyang dia. Dia tak tahu bahawa sembahyang dia itu tak sah, wajib qada lain, wajib ulang lain. Sebab itulah Nabi sebut di akhirat nanti, apabila Allah bentangkan catatan amalan dia, ada orang yang amalan sembahyang tidak ada. Dia kata sembahyang, ketika itulah dia tanya, buat argument dengan Allah Ta'ala. Kami solat dulu ya Allah, mana pahala solat kami? Lalu Allah jawab, engkau tak solat. 50 tahun kamu solat, kamu tak solat. Kenapa? Kerana kamu solat tidak berpandukan kepada
ilmu syarak. Tu solat ni dia tak boleh ikut kita, dia kena ikut panduan syarak. Baik, itu itu antara benda-benda yang penting. Jadi 4 bentuk iftirah tadi. Dia ada lagi yang kelimanya. Ya. Boleh. Macam Pursi tanya tadi kan, kalau tempat sempit kita nak duduk tawarruk macam tayar akhir, betul tak kau soalan kau mana? Macam tayar akhir kan, kalau kita duduk tayar awal okey, tapi kalau kita tayar akhir, kita nak jatuhkan punggung kita, mengganggu orang. Kalau mengganggu orang, dikira tak mampu duduk tawarruk seperti akhir, tak mampu kekalkan duduk tayar awal, tak makruh. Tak makruh, asal makruh. Dia tengok mampu ke tak mampu. Tak mampu kena sakit, dikira juga sakit dia ni. Kalau dia turun ni, patah pinggang ni, duk tahan ni, tak perlu. Sakit dikira tak mampu kekalkan duduk macam tayar awal. Tu. Yang kita duk kira bincang ni orang mampu, tetapi orang muda hari ni dia tak faham dari sudut mazhab ni. Dia kata ada pandangan boleh. Tu modal dia. Boleh duduk tayar awal ni, dia kata sama, tayar akhir tayar awal sama je Nabi buat. Dia guna modal Nabi. Itu mazhab lain. Itu Imam Malik. Sama sebab kita tengok foreigner kan, kita tengok sama, tayar akhir dia sama je tayar awal dengan tayar akhir. Itu bukan mazhab kita. Itu mazhab lain sama. Mazhab kita beza. Tayar akhir mazhab kita dia jatuh punggung. Dia macam tak lori pecah tu. Tapi mazhab lain sama je. Tu. Kita tirulah modal dia. Kita tak tahamnya. Kalau orang yang belajar sikit tu, dia kata ada hadis. Memanglah ada hadis. Mazhab lain tu bukan kata dia tarjih keluar hukum tu tanpa hadis. Tak boleh. Nak keluar hukum mesti ada hadis. Tu. Kita ni ada ID, kita panggil identiti. Nak jalur tu nak sampai kepada Nabi, kena ada jalur ilmu. Dia panggil apa, networking. Kan? Ada jalur ilmu. Jalur itulah yang mesti kita pilih. Nak pilih jalur Imam Syafi'i sampai kepada Nabi, Imam Malik sampai kepada Nabi, Imam Hanafi sampai kepada Nabi. Jalur kita ni selalu kita sebut sampai kepada Nabi melalui ilmu kita ni sampai kepada jalur Nabi melalui sahabat Nabi, iaitu Sayyidina Ali dan Aisyah. Sayyidina Ali dan Aisyah. Dua, dia panggil dua jalur berkembang. Imam Syafi'i ambil ni. Tu jangan bimbang sampai pada Nabi. Yang penting kita belajar ikut ulama. Jangan terpengaruh dengan golongan-golongan muda hari ni. Dia kata Quran dah hadis saja, ulama ni tak maksum. Jadi bawa idea tu baguslah, orang boleh terima, rasional. Betul. Tu bahaya tu. Baik, saya itu 4 kedudukan iftirah tu. Dia ada 6 lah, tapi saya sebut 4. 5 tadi, 5. 5 duduk masbuk tu kan. Habis seterusnya yang terakhir, yang ke-16. Kita habiskan yang ke-16. Kemudian insyaAllah bulan depan kita akan masuk tajuk baru. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Duduk memberi salam yang kedua. Habis. Yang terakhir, yang ke-16, sunat yang ke-16 nya ialah memberi salam. Yang kedua, sebab itu kalau kita beri salam sekali je makruh. Sebab sekali tu wajib. Meninggalkan sunat ni makruh, meninggalkan sunat. Sunat memberi salam yang kedua. Ada tak salam? Tak salam tu tak keluar solat. Ada tak salam tak keluar solat. Ada kakak tak salam? Tak berpaling. Tak berpaling lain. Paling sunat. Sunat yang asing ni nanti kita sebut teknik, dan kita pernah sebutlah dulu teknik sunat ni. Kita akan ulang sekali lagi. Baik. Yang sunat pertama memberi salam yang kedua. Okey, sunat yang kedua apa? Serta berpaling ke kanan semasa memberi salam yang pertama, dan berpaling ke kiri semasa memberi salam yang kedua. Tu. Baik.
Pertama salam, yang kedua tu ucapan salam kedua tu sunat. Assalamualaikum tu sunat, warahmatullah juga sunat. Tapi kalau assalamualaikum pertama wajib, warahmatullah sunat. Dia assalam ni sekat kum dia wajib, warahmatullah sunat, wabarakatuh pun sunat. Samalah di luar pun. Di luar pun sunat. Kita bagi salam ini tambah lebihkan. Assalamualaikum warahmatullah. Tapi kalau sekat kum pun okey dah. Tak ada masalah apa dah. Baik. Yang kedua, pertama assalamualaikum sunat, warahmatullah sunat. Yang keduanya perbuatan. Sunat apa? Ketika memberi salam, sunat berpaling muka kita ke kanan dan berpaling muka kita ke kiri. Tapi ingat dia ada teknik dia. Teknik dia ni kita kena ambil teknik ini daripada ulama. Maksudnya daripada ulama yang telah mentarjih hukum ini, sama ada Imam Nawawi dan sebagainya. Tak kisahlah, kita baca kitab je. Baik, dia ada 3 teknik. Ataupun dia ada dua yang popular. Kita sebut 2. Yang disebut di dalam kitab Sulamus Sibyan dan juga disebut dalam kitab Fiqhul Ibadah. 2 ini, pertamanya, dua-dua ni mudah aja. Bukan kata dua-dua ni agak sukar dah. Mana-mana pun boleh pilih sebab dia mudah. Pertama saya tunjuk yang pertama dulu. Yang pertamanya, kita menyebut salam terlebih dahulu, kemudian baru menggerakkan muka kita, baru mula paling. Dan ingat, paling kita ini, dia kadar paling ini sekadar orang belakang nampak pipi tu je, macam ni je. Tak perlu lebih, tak. Macam ni je. Okay, ni je. Baik. Teknik pertama, kita bagi salam dulu, baru kita gerak. Assalamualaikum. Kum. Baru gerak. Warahmatullah. Tak apa, sambil gerak. Assalamualaikum warahmatullah. Kembali balik muka kita ke depan, ataupun pandangan kita tempat asal. Assalamualaikum warahmatullah. Kembali balik depan. Sebelum kita yang terakhir tu, untuk kita buat perkara sunat yang terakhir, tak disebut dalam kitab kita. Tetapi ada hadis, iaitu menyapu kepala. Bukan menyapu muka je tu. Menyapu kepala. Daripada atas ubun-ubun turun ke bawah macam ni. Ini disebut di dalam kitab Sulamus Sibyan, iaitu meletakkan di atas ubun, kemudian turun ke bawah. Habis. Tak perlu gosok muka. Itu teknik pertama, mudah. Teknik kedua juga mudah. Teknik kedua ini dia kena matching cantik, iaitu pergerakan muka seiring dengan salam. Mula gerak, kum, stop. Jangan kum lagi jalan. Kum je, stop. Tengok saya buat. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullah. Apabila kum je, teruskan warahmatullah. Kum dia stop. Kum je, dia stop. Kemudian warahmatullah dia teruskan. Kembali depan balik. Assalamualaikum warahmatullah. Depan balik. Tu 2 teknik. Kalau rasa mudah yang pertama, buat yang pertama. Kalau rasa mudah yang kedua, boleh pilih yang kedua. Jangan dua-dua tu out. Lala kita. Macam mana kita? Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Non-stop. Tadi panggil non-stop. Biasa macam tu. Ya. Tu dia panggil apa tu? Teknik kipas. Kipas kan? Dia mana ada stop. Kadang-kadang dia mula hanya tu itik. Mazhab itik macam ni. Dia ambil kat mana, wallahu a'lam. Rupanya saya tengok anak saya tadika. Anak saya tadika, saya dah ajar cantik dah. Dekat rumah dia cantik, kat rumah. Kat rumah ni kita tengok nak bagi dia lekat kan. Dia umur 5-6 tahun, dia cepatlah umur 6 tahun ni. Dia buat cantik. Dia ada seni cantik.
Tiba-tiba saya tengok satu hari, sebab tu kalau lama dia tak solat dengan saya kan, dia akan terlupa yang kita ni. Angguk. Saya tanya dia, adik ambil kat mana ni? Kata kat sekolah. Kacau, ya Allah. Rupanya game baru saya teringat balik. Saya kata rupanya orang tua sampai ketua dia duk angguk tu, boleh jadi dia ingat zaman tadika dia dulu. Ataupun dia tiru saja. Dia tengok orang angguk, cantik rupanya style angguk ini. Makruh angguk tu, jangan buat. Hukum dia makruh. Tak batal. Sebab angguk sekali. Jangan angguk geleng-geleng. Angguk geleng-geleng, tak boleh. Yang tu batal. Dia tak boleh 3. Dia gerakkan kepala 3 berturut-turut batal. Jangan 3. Sekali angguk okey, palin. Sekali angguk palin okey. Sebab sekali makruh. Yang tu betul-betul kita kena, orang panggil apa, kita kena ingat, realize ketika nak buat. Sebab kalau kita dah buat lama angguk, memang dia akan terbiasa. Terlekat dia angguk lah sampai ke mati. Bukan senang dia nak ubah tu. Habis. Wallahu a'lam. InsyaAllah kita akan masuk topik baru bulan depan. Perkara yang tidak sama antara laki-laki dan perempuan di dalam sembahyang. Jangan samakan. Kalau sama dia makruh. Orang lelaki ikut orang perempuan ikut lelaki. Makruh. Sebelum tu kita akan baca slot yang kedua. Kitab Nota Asas Tauhid. Okay, kita akan sambung Nota Asas Tauhid. Masuk istilah baru hari ini. Muka surat 19. Muka surat 19, istilah baru yang kita akan bincang. Bahagian pertama, kita nak kenal istilah di dalam agama, supaya kita guna istilah agama kita faham. Kita bincang sebelum ni makna agama, makna Islam, makna iman. Kita tahu rukun Islam, rukun iman, itu basic, istilah-istilah basic di dalam agama kita. Baik, hari ini pula makna mukallaf. Apa kepentingan untuk kita tahu makna mukallaf? Kepentingan dia untuk kita menilai seseorang itu bertanggungjawab ataupun tidak dengan syarak. Maksudnya dia wajib melaksanakan hukum syarak ataupun tidak. Itu kita nak tahu. Kalau dia mukallaf, wajib dia melaksanakan hukum syarak. Haram dia meninggalkan perkara wajib. Haram dia melaksanakan perkara haram, dosa besar. Tu kenapa? Ringkas je kita, kerana dia mukallaf. Tu kepentingan untuk kita faham. Bermula qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, bermula makna mukallaf. Kallafa yukallifu, ialah orang yang diberati bahasa lama, maksud dia ditaklif, dipertanggungjawabkan. Ke atasnya kata orang itu hukum syarak, pada melakukan perkara yang disuruh sama ada wajib atau sunat, dan meninggalkan segala perkara dilarang sama ada haram atau makruh. Baik, ringkasnya apa? Secara ringkasnya, ringkas tu kita nak faham. Mukallaf merujuk kepada orang yang bertanggungjawab. Tanggungjawab ni di akhirat Allah tanya. Melaksanakan hukum syarak. Dia bertanggungjawab kena buat hukum syarak. Sama ada perintah syarak dalam bentuk suruhan. Suruhan ada dua, wajib sunat. Dan juga larangan haram atau makruh. Makna tanggungjawab ni, dia nak kena jawab di hadapan Allah Ta'ala. Di mahkamah ni, setiap orang tidak akan terlepas di mahkamah Allah. Allah akan jumpa kita di mahkamah.
Sekarang ni tak apalah, kita tak nampak Allah lagi. Kita duk bincang je Allah tu ada ciri begini-begini. Dan kita pula percaya rukun iman, antara rukun iman yang ketiganya apa dia? Yang keempatnya ialah percaya kepada adanya hari kebangkitan. Tu rukun iman tu teras dalam kepercayaan kita terhadap Tuhan. Adanya hari akhirat. Apa hari akhirat ini? Hari yang akan Allah bangkitkan semula kita selepas kita dihancurkan. Kerana hancur badan saja, ruh Allah tak hancurkan. Ruh Allah letak di satu tempat, barzah nama dia, alam barzah, ruh. Kalau ruh orang beriman letak di satu tempat nama dia Illiyin. Itu adalah khilaf dia. Setelah mana dibangkitkan semula, Allah hancurkan dunia. Kemudian setelah mana ruh yang berada di barzah tadi bangkit semula, tu makna kiamat tu, bangkit semula di padan mahsyar. Untuk apa? Untuk dinilai oleh Allah Ta'ala. Nilai apa? Segala prestasi amalan di dunia. Itu dipanggil tanggungjawab. Allah akan tanya kita dan kita mesti bertanggungjawab setiap apa yang kita lakukan sekarang ini. Kenapa tak lakukan wajib? Jawab. Kenapa buat benda haram? Jawab. Tu. Jawab itu ni, Allah suruh jawab itu, bukan Allah tak tahu. Allah Ta'ala nak zahirkan pengetahuan dan keadilan Allah. Bukan Allah nak tanya kita, Allah tak tahu. Kenapa engkau buat benda aku larang ni? Aku dah kata ini haram. Kenapa engkau tak buat benda aku suruh ni wajib ni? Wajib belajar ilmu syarak ni, wajib belajar bab semayang ni. Kenapa kamu semayang main hantam je? Semayang ada aku, tapi kamu hantam je. Wajib sunat buat. Ada yang jenis suruh, ada jenis larang. Tu dipanggil apa? Perintah. Perintah suruh, perintah larang. Perintah itulah dipanggil apa? Dipanggil khitabullah Ta'ala, dipanggil hukum syarak. Baik, settle. Itu dipanggil mukallaf. Ringkas saja, mukallaf ni orang yang bertanggungjawab dengan hukum syarak. Maka kita nak tahu pula detail lagi, apa ciri mukallaf ni? Apa ciri orang yang bertanggungjawab dengan hukum ni? Dia nak kena buat wajib, dia kena buat sunat, dia tak boleh buat haram. Tu kita nak tengok. Ada 5 ciri supaya kita boleh nilai. Orang gila tak mukallaf. Tak payahlah duk suruh apa orang gila. Orang gila buat apa pun tak apalah, tak haram tak apa pun. Dia ambil duit orang, dia minum air orang ikut dam. Orang gila. Dia pergi pasar malam tu, dia berhenti kedai tu, dia minum. Dia pergi kedai ni, dia minum. Orang nak larang pun tak berani, gila. Nak marah, marah gila jugalah tu orang marah tu. Dia pun pandai cakap. Orang tanya dia, "Woi, kenapa minum air orang?" "Kenapa? Aku gila." Dia cakap dia gila, boleh minum air orang. Hebat juga gila. Dia mengaku gila. Ada orang gila tak mengaku gila? Ada. Dia minum free orang gila ni. Dia bayar, kita tak boleh ambil. Nanti kita bincang di bawah. Dia bayar haram ambil duit orang gila, tak boleh. Orang gila kata aku nak beli air RM2, kita pun masukkan air RM2 ambil, tak boleh, tidak sah. Haram mengambil duit orang gila. Kenapa? Tidak sah. Kenapa tidak sah? Tak mukallaf. Ringkas. Tak mukallaf. Dia tidak ada hukum ke atas dia. Tak boleh. Yang kita boleh boleh bermuamalah dengan orang yang mukallaf saja. Tu. Baik, kita tengok ada 5 ciri dia. Syarat sah mukallaf. Bermula syarat sah dinamakan mukallaf 5. Syarat sah ni bahasa kitanya dipanggil ciri-ciri orang yang mukallaf. Pertamanya, sudah dibangkitkan Rasul ke atas mereka. Sudah dibangkit Rasul. Maksud apa? Maksudnya umat zaman tu telah ditabal Nabi. Bukan lahir, bukan. Lahir Nabi baru lahir. Bila Nabi diangkat menjadi Rasul ni, ditabal di mana? Diberi jawatan Rasul bila? Umur 40. Apabila diturun wahyu umur 40, tanda Nabi ditabal menjadi Rasul. Jawatan menjadi Rasul. Rasul tu jawatan, pangkat. Dia bukan kira Nabi lahir, bukan. Kalau Nabi lahir, belum dia ditabal menjadi Rasul, ketika tu orang belum mukallaf.
Dia buat benda haram tak haram, dia berzina tak haram, dia minum arak tak haram. Dia buat apa lagi? Dia curi harta orang tak haram. Maka riba tak haram. Waktu tu riba berleluasa. Tak haram riba. Kenapa tak haram? Hukum belum ada. Ia hukum haram riba setelah Nabi ditabalkan. Nabi ditabalkan bawa turun peraturan haram riba. Ketika tu barulah puak jahiliah ini terpaksa meninggalkan riba, meninggalkan arak, meninggalkan judi, meninggalkan tunu nasib, dan juga meninggalkan mencuri dan sebagainya. Tutup aurat semua. Kenapa? Peraturan turun. Zaman sebelum ditabal menjadi Nabi, peraturan tidak ada. Tak ada peraturan. Matinya Nabi Ismail. Mati wafatlah. Wafat Nabi Ismail, nak bangkit Nabi kita, ada khilaf ulama. Ada kata 450 tahun. Dalam kitab Paku Iman, dia kata 450 tahun. Maka zaman 450 tahun, zaman apa? Ini nama dia zaman orang yang tak mukallaf. Dia ada bahasa dia. Spesifik istilah dia ahli fitrah. Ahli fitrah. Sejarah dia guna apa? Jahiliah. Jahiliah itu merujuk wahyu, merujuk zaman yang tidak diturunkan wahyu. Istilah dalam syarak dipanggil fitrah. Apa maksud fitrah? Zaman manusia yang tidak ada Nabi yang memandu hidup mereka. Adapun Nabi Ismail wafatnya, maka matilah syariat dia. Tak wajib ikut syariat selepas wafat Nabi Ismail. Melainkan wafat Nabi kita, syariat dia hidup sepanjang zaman. Tu. Jadi kalau orang tanya, ni puak jahiliah duk minum arak, duk amal riba, haram tak? Tak haram. Terkejut orang. Tak haram. Berdosa tak mereka puak jahiliah ni minum arak ni? Tak. Terkejut oh. Pelik dia. Pelik apanya, tak ada undang-undang. Haram undang-undang. Undang-undang haram ni selepas Nabi lahir, Nabi ditabal. Bukan Nabi lahir, Nabi ditabal. Nabi yang buat turun peraturan haram arak. Zaman jahiliah tak ada arak-arak. Puak dia togong arak macam tu je. Arak di rumah masing-masing ni pakai apa orang panggil? Kolah arak. Kita. Babe mineral pula dah. Macam air kolah dia sedia. Puak-puak zaman jahiliah ni. Turunnya syariat haram arak. Puak dia apa? Puak dia buang tempayan arak. Dia simpan dalam tempayan. Arak dia tu macam kita kolah lah. Kita kolah air untuk nak mandi dalam kolah. Puak dia bukan nak mandi, simpan arak. Babuk biasa apa dia, babuk. Jangan buat pelik nanti kita kata haram. Mana ada haram? Haram tak ada lagi. Wajib tak solat? Tak wajib solat mereka. Mereka tak solat pun. Tak haram mereka tak solat. Tak haram. Lalu undang-undang tak ada. Undang-undang tak ada. Maka ke mana mereka ini? Dibincang oleh ulama. Mereka tak ada pahala, mereka tak ada dosa. Akhirnya dengan rahmat Allah, ahli fitrah ini ke syurga. Dosa mereka tak ada, pahala mereka tak ada, kosong mereka. Rahmat Allah, Allah boleh letak dalam syurga. Sebab apa? Allah bukan berhajat kepada pahala, bukan berhajat kepada dosa untuk diletakkan dalam neraka. Tak berhajat. Settle satu. Kita tengok dua pula. Yang kedua. Apa dia? Dia mengajar je tak batuk. Kalau tak mengajar batuk. Paling batuk sekali malam. Kan dia sejuk kan? Batuk malam. Kerja batuk je lah malam. Nak tidur tak boleh no. Sebab apa? Sebab Allah bagi lama tak batuk kan. Dah lama tak batuk. Apa dia? Minyak tak boleh makan. Tu lah. Kena pantan lah. Tak boleh pantan tengok. Okey, settle nombor 1. Nombor 2.
Jadi nombor satu ni clear betul ni. Sebab ada orang faham, ramai orang faham. Banyak orang faham, dia tak faham mukallaf. Sebab tu penting basic ni, istilah basic ni. Lepas tu kita masukkan dalam kitab kita ini, bahagian pertama basic settle dulu sebelum kita masuk konten. Tak akan masuk terus kepada kandungan utama. Kita bincang asas dulu. Sebab ramai orang percaya puak-puak ke ekonomi Zailiah ke riba. Riba tu biasa, mereka interest tu, itu adalah keuntungan mereka, cara mereka mengambil keuntungan. Haram, tak haram. Kerana masa tu syariat riba belum turun. Haram riba lah, maksud syariat riba ni haram riba belum turun. Yang kedua bertemu dengan orang gila. Yang kedua, ciri mukallaf yang kedua, akil. Apa maksud akil? Sempurna akal. Apa maksud sempurna akal? Tak gila, tak mabuk. Kalau orang yang mabuk, orang yang gila, tidak mukallaf. Kalau dia mabuk, dia melakukan apa saja perkara ketika mabuk, tak dikira. Contohlah dia mabuk, dia melakukan perkara murtad. Tak murtad. Sebab apa? Sebab mabuk. Dia gila. Ketika mabuk dan ketika gila, dia tolak isteri dia, tak jatuh. Kerana mabuk dan gila bukan mukallaf, tidak dikira. Dia mabuk, ketika mabuk dia tolak isteri dia. Aku tolak engkau, dua tolak. Tak jadi, tak jatuh. Tolak. Bahasa Melayu talak. Tolak tu bahasa syarak lah. Saya sebut bahasa syarak dulu. Tolak. Kita panggil apa? Talak. Patut saya tengok. Kenapa tercengih ni? Talak. bukan tarak. Bukan tarak, bukan. Talak. Talak di mana? Cerai. Dia kata, aku ceraikan kamu dengan talak dua. Dia sebut talak lah. Dia pun tak tahu lah. Dengan tolak dua. Tolak. Tak jatuh talak. Kalau Melayu lah. Kalau Arab dia qaf. Tolak. Melayu dia talak. Dia qalqalah ada lah. Kalau tolak Melayu tu, tolak Arab tu, tolak tu. Dia tak jatuh. Kenapa? Kerana mabuk tak jatuh. Dia keluar, dia cakap yang benda yang boleh murtad, tak murtad dia. Tu sebab dia mabuk, sebab dia gila. Sebab tu kita sebut tadi, orang gila tidak ada hukum kata mereka. Orang gila tak ada hukum kata mereka. Mereka ambil barang orang tak haram. Kita tak boleh ambil benda mereka. Tidak sah kita ambil benda mereka. Tidak boleh berjual beli dengan orang gila. Sebab tu kalau orang gila nak jual, nak datang beli, kita bagi free cuma. Basuh berak sendiri. Ibu ni dia mula ajar umur 6 tahun. Contohlah ajar ni adik kecil basuh macam ni. Dia tengok okey. Ibu dia tengok okey, dah cuci, bersih. Tu dua dah penilaian. Dan penilaian ketiga, Mumayyiz ini, dia anak dia ini, dia nilai boleh berdikari sendiri, makan sendiri, tak perlu suap. Sedia je atas meja, boleh suap sendiri. Jangan suruh dia masak sendiri. Itu bapak dia belum tentu boleh. Sediakan makanan, dia boleh ngap sendiri, tak perlu suap lagi, tak bersuap dah. 3 penilaian. Penilaian keempat, dia tak perlu nilai 4. Nilai salah satu okey dah. Penilaian keempat, kiri kanan. Sebab itu anak kita dah diajar daripada kecil kiri kanan. Ni kanan, ni kiri. Sunat pakai belah kanan, sunat makan tangan kanan, basuh kencing tangan kiri. Kita tengok dia pandai dah, dia tak keliru dah kanan kiri kanan. Ketika itu ibu menilai matan. Umur tak kisah, 6 tahun matan boleh. Tetapi pandangan kedua, dia kira umur 7 tahun baru nilai. Dia kena tunggu 7 baru nilai. Itu pandangan dhaif.
Apa hukum mumayyiz? Mumayyiz ini wajib ke atas ibu bapa. Hang tu kena nilai. Wajib kata ibu bapa. Kalau ibu dah meninggal, bapa dah meninggal, dia duduk dengan nenek, wajib kata nenek. Apa wajib? Ajar ilmu asas dan praktikal terus. Ajar ilmu asas yang kita belajar ni, ajar berkaitan dengan akidah asas, ajar berkaitan dengan ilmu solat yang asas, ajar bertutup aurat. Jangan tunggu dia balik baru tutup aurat. Dia tak salah, balik baru dia salah. Yang salahnya ibu tidak mengajar tutup aurat anak yang berumur 8-9 tahun. Salah ibu tu. Ibu kena ajar mula 9 tahun. Tutup aurat ini beritahu dia wajib tutup aurat, peraturan Allah. Duduk atas muka babi Allah, tak keluar saja, tutup aurat wajib. Beritahu dia dulu wajib. Kamu dia praktis. Adik nak buka, adik nak keluar, adik belajar tutup aurat. Dah belajar dah. Umur berapa? Mumayyiz. Ingat, mumayyiz ini dia tak ada hukum sebab dia belum mukallaf. Tetapi kita tekankan ni sebab Nabi kata alimus sabiyyah salah. Wajib kamu ajar sabiyyah, kanak-kanak yang mumayyiz as-salah, akan sembahyang. Nabi suruh siapa? Suruh ibu bapa. Alimu, hendaklah kamu ajar sabi, kanak-kanak yang belum balik ni, as-salah, akan sembahyang ketika umur 7. Ini arahan Nabi. Nabi sebut dalam ayat lain, muru auladakum bis-salah, hendaklah kamu suruh anak kamu salat. Itu praktis. Ya tadi ilmu. Tadi ilmu. Dia kena seiring ilmu, ajar dan praktikal. Jangan suruh praktikal tak ajar ilmu. Salah. Kena dua-dua. Hari ni kadang-kadang orang suruh, dia bawa anak dia ke surau, dia bawa anak dia ke masjid, tetapi dia tidak ajar terlebih dahulu di rumah. Kena ajar dulu di rumah. Hari ni orang sub kontrak di sekolah lah. Habis. Settle. Baik. Penutup kepada hukum balik ni. Sebelum kita nak hal lain mudah saja. Balik ni, dia tak wajib kalau dia buat, dia tak haram kalau dia buat salah. Balik apa? Kadang-kadang. Kadang-kadang dia tak haram kalau buat salah. Ingat. Tetapi yang bertanggungjawab kalau mumayyiz, yang tanggungjawab bapak. Bapak dia. Kena ingat. Bapak bertanggungjawab di atas kesalahan dilakukan oleh anak. Melainkan bapak tak tahu. Yang tu tunggu. Dia tua nanti. Dia ingat tak? Dia sendiri besti lakukan kesalahan dia buat. Okey, contoh macam mana? Kesalahan dengan manusia. Dia ambil duit orang. Umur 9 tahun. Salah tak dia? Tak. Tetapi bapak mesti doman. Wajib bapak bayar ganti rugi. Kalau bapak tahu. Jangan bapak buat senyap. Haram kata bapak senyap. Dia tengok anak dia bawa balik pensel orang, bawa balik pen orang, bawa balik duit kawan, dia tak bayar, dia senyap. Haram kata bapak. Ke anak tak ada. Tapi kalau dia tahu bapak dia tak bayar ganti rugi, nanti dia balik, dia tua nanti, wajib kata dia sendiri bayar. Sebab bapak dia tak bayar dulu, ataupun bapak dia tak beritahu kepada bapak dia. Itu kes yang kadang-kadang orang tak perasan. Contohlah kita dulu umur 10 tahun belum balik lagi. Melainkan perempuan dia balik awal. Kita 10 tahun tak balik lagi. Kadang-kadang lelaki 11 tahun, 12 tahun. 10 tahun tu banyak dupau duit kawan. Dupau duit kawan. Wak balik pen kawan tak ganti. Wak balik rubber kawan. Pembaris kawan. Ingat tak? Ingat. Kalau tak ingat tak apalah. Tak ingat nak bayar macam mana. Ingat cari kawan. Classmate kita dulu cari. Zaman medsos mudah je nak cari. Kalau tidak kena cari di pada macam kacau. Baik cari sekarang. Cakap kat kawan, oi aku ambil 2 kupan 20 sen dulu. Dulu ingat dah tahun 80 dulu. Aku ambil 20 sen, oi banyak dulu 80 tahun 80 duit 20 sen banyak. Kalau tempat saya tu, tempat saya nasi kerabu tahun 86, 85. 85 kampung agak pedalaman sikitlah. Nasi kerabu 10 sen. Air sirap 5 sen. Kuih 5 sen.
Seronok dulu. Saya bawa dulu tahun 85. Akak-akak lagi lawal. Saya dah lewat dah. 40 sen je. 40 sen. Belanja 30 sen je. Saving 10 sen. Saving 10 sen. Hari ni RM5 sehari pun anak kata, apa ayah RM5? Tu zaman saya. Zaman akak-akak 70 ke berapa? Ke zaman 90? 5 sen. 20 sen je. Masya Allah. Zaman pengurusi? Saya dari pak yang besar je. Itu air sirap atau air orange 5 sen. 5 sen air orange. Masya Allah. Betul lah. Duit susah dulu 1 sen pun laku masa tu. 1 sen pun laku. Masya Allah. Hebat dah, nikmat dah. Itu kata nikmat. Nikmat Allah Ta'ala. Kalau kita tu orang hidup lama ni, dia bersyukur dengan nikmat. Hari ni budak-budak kan dia tengok duit shilling tak pandang. Tak kutik dah, jatuh bawah tak kutik. RM1 tak kutik dah. Bahaya sekali. Anak-anak kita kan RM1 tak kutik dah. Allah. Haram tu. Nak latih dia. Jangan memandang lekeh pada nikmat Allah. Wajib kutik RM1 ke 1 sen ke. Baik, kita habiskan. Kemudian kita sambung bulan depan istilah baru. Sampai seruan. Yang ni saya nak express sebab mudah. Sampai seruan ajaran Rasul kepada mereka. Seruan di mananya? Ajaran Nabi sampai kepada mereka. Tidak ada mana-mana tempat sekarang ni. Kalau dulu ada, dia duduk di mana-mana tempat, dia tak tahu pun kewujudan Nabi. Tak ada sekarang. Yang mana sekarang ni hampir semua mukallaf. Dan yang kelima, selamat panca indera merujuk kepada 2 saja, penglihatan dan pendengaran. Kalau dua-dua ni tak berfungsi, tak mukallaf. Buta dan juga pekak. Tapi kalau salah satu, buta tapi dia dengar, yang tu mukallaf. Baik, tengok kesimpulan. Kesimpulan tu kita tak perlu detail, kita baca je. Sebab saya dah detail tadi. Dia kata kanak-kanak, orang gila dan orang yang buta serta tuli tidak dinamakan mukallaf. Tu. Begitu juga tidak mukallaf orang dia tidak dibangkit Rasul dan tidak sampai ajaran Rasul kepada mereka. Seperti kafir ahli fitrah, iaitu kafir yang belum dibangkit Rasul kepada mereka, yang dinamakan Arab jahiliyah. Okey, kalau budak lembab dia panggil slow learner ni, lembab ni dia kena ukur nilai. Dia termasuk di dalam akal. Keupayaan minda. Okey, kalau keupayaan minda tahap rendah, dia ada nama apa dalam istilah syarak? Nama dia kurang akal, kurang berfungsi. Dia panggil bahasa lama tumpul akal. Bahasa kita dia panggil lembab lah. Okey, nilai dulu. Dia ada 2 penilaian. Di dalam ibadat nilai lain, dalam muamalah nilai lain. Dalam ibadat nilai apa? Dalam ibadat nilai ingatan ketika solat berkaitan rakaat. Bukan ingat Fatihah, bukan. Fatihah 7 ayat panjang. Dia tak ingat tak apa, kita ajar je dia. Tapi dia ingat dari rakaat 4 tu. Boleh ingat. Wajib dia solat. Mana mukallaf dia. Walaupun bilang pun tak boleh sampai 10. Tak boleh ingat bilang sampai 10. Lembam sangat. Ejaan pun tak boleh. Tak boleh membaca. Tak boleh. Jadi dalam syarat mukallaf dia, sekiranya kita suruh dia solat, dia boleh ingat 4. Dia boleh ingat 2 subuh. Tapi kalau rakaat pun tunggal terbalik, tak mukallaf. Penilaian ini sama untuk dinilai orang yang nyayuk. Sama. Tak tahu nyayuk tak wajib salat, dia tak ingat rakaat. Kita tengok 4, dia kata 3 baru. Kita tengok 3 dah, dia kata belum. Baru 2, dia hantar ikut dam je. Itu tanda tak wajib salat. Maknanya dia dah salat lah, tapi tidak dinilai oleh Allah Ta'ala. Dikira dia sudah tidak mukallaf. Orang nyayuk secara full, bukan on off, memang mudah lah. Nyayuk sepanjang dah mudah lah. Tak wajib solat dan tak wajib apa-apa. Dia tak tutup aurah kita pergi tengok duk telajat.
tak haram atas dia. Tapi orang dia uruh tu kena jagalah. Jangan bagi dia terduda-duda aurat dan sebagainya. Ya. Lupa. Oh. Oh, yang tu dia boleh ingat ketika dia sembahyang jemaah je tu. Dia jemaah sebab dia follow. Kalau seorang sendiri dia dia terabur. Yang tu tak. Yang tu kena nilai betul-betul. Itu kalau tengok zahir tu dah tak mukallaf dah tu. Sebab apa? Sebab ingatan dia terabur dah. Qabliyah kita tengok dia buat 4 tapi 2, dia cakap 2. Ingatan dia kuat, ingatan dia dah lost. Kita nilai pada ingatan rakaat, bukan ingatan pada Fatihah. Fatihah tunggu terbalik tetap wajib salat. Cuma kena bantu dia. Kalau ada orang bantu dia. Fatihah baca, kena ada orang bantu duduk sebelah. Saya selalu bantu dia. Dan ada satu ketika sembahyang subuh, dia tahiyat akhir tu masih pergi solat, dia ambil kitab, dia baca, ada doa, dia baca doa. Kami dah bagi salam, dia masih baca. Saya tegur dia bagi salam. Lepas solat tu saya tak tegur dia sebab saya bagi imam untuk saya tegur dia, jadi tahiyat akhir tu terus solat, kenapa Haji bukan tak baca? Dia kata Profesor Brunei suruh saya baca ini, kalau ada kekurangan dalam solat tu Allah maafkan. Saya kata boleh, dengan cara you hafalkan bacaan itu dalam bahasa Arab. Tapi dia bukan kita dah baca. Dia kata boleh promosi kecil. Saya kata tak boleh. Okay, ini imam betul-betul dia dengar cakap. Lepas tu saya kata Haji, you kena solat subuh balik. Dia dengar, dia solat balik. So dah ada, dia dah sampai tahap sekarang. Itu bahaya. Dia memang kalau yang wajib, contoh tahiyat akhir, dia tak ingat, boleh tengok kitab. Fatihah tak ingat, boleh tengok. Tapi sunat tak perlulah. Sunat kan dia bacakan Allahumma ghfir lima qaddamtu tu. Dia tak ingat, dia nak baca juga. Kadang-kadang terpaksa bawa kitab macam ni. Lepas sujud tu, siap ambil buku dah poket. Bukan, dia baca doa dalam tangan dia macam ni. Dalam solat. Oh, dia baca doa dalam solat. Oh, doa selepas solat lah tu. Doa selepas apa? Selepas tahiyat akhir tu. Tahiyat akhir kan? Selepas tahiyat akhir dia baca doa. Itu tak perlu sebenarnya. Tak perlu apa? Kalau tak ingat, tak perlu. Sebab dia sunat. Jadi kadang-kadang orang ni apabila dia dah usia lanjut, umur 80, dia dah bercampur on off tu. Tu kena nilai tu. Kalau dia masih ingat, okey, wajib solat teruskan. Kalau dah tak ingat, dah tunggu terbalik dah, maka solat macam mana pun tidak nak kira dia. Tapi biarlah dia solat tu, biarkanlah. Kalau tengok gaya ni dah banyak lupa dah ni. Nak menahala ke nyayuk, kita panggil pranyayuk. Habis baik, kita mereka tu sebelah tu kita habiskan. Mereka tidak diazab dan tidak diseksa di akhirat dan tidak masuk neraka walaupun mereka menyembah berhala, berzina dan minum arak sekalipun kerana mereka bukan mukallaf. Wallahu a'lam. InsyaAllah kita akan sambung bulan depan yang baru, makna hukum syarak. Habis hukum syarak ni baru kita masuk topik baru kan. Kita habiskan hukum syarak 5, makna dan contoh. Wallahu a'lam.